Okay, ni saya nak cakap pasal hutang PT-PTN. Okay guys, ni hutang pasal PT-PTN. Ramai orang yang dapat bantuan pinjaman dari PT-PTN dah sampai tua pun tak bayar, dah nak pencen pun tak bayar, yang dah pencen awal pun tak bayar, yang dah kerja bagus pun tak bayar. Okay, banyak juga yang orang cakap PT-PTN ni alung lah, ini macam-macam lah, riba lah, apa, semua tu lah yang korang cakap. Persoalannya di sini, kalau kau tahu benda tu tak betul, kau tahu benda tu katalah pada kau tak ikut syariah, kenapa kau pinjam? Ini saya nak betulkan mindset orang kita. Kita ni tahu cakap ni tahu, tapi contohlah PT-PTN kan, kalau kau rasa benda tu tak betul, dan kenapa kau pinjam? Kau buat keputusan tu kan? Kamu sedar tak rakyat Malaysia yang ni, yang bijak-bijak pandai, saya cakap bijak pandai lah sebab yang PT-PTN ni semua kan masuk universiti kan. Kamu sedar tak rakyat Malaysia yang bijak-bijak pandai yang dapat bantuan PT-PTN ni, kamu dah pinjam duit tu, kamu tak bayar, itu kategori apa saya nak tanya? Kau gunakan duit PT-PTN tu, kau beli buku, kau beli handphone, kau buat kos makan, minyak kau sepanjang kau belajar dalam universiti ni. Kau dengar aku cakap kalau kau terasa benda ni kena batang hidung, aku minta maaf. Kau guna duit PT-PTN tu, kau beli laptop, beli handphone, kau beli buku. Daripada duit PT-PTN tu lah kau belajar. Kau boleh belajar dan kau sukses belajar. Kau kerja Kau kerja sebab kau dapat sertifikat yang bagus. Kau belajar, hasil kau belajar tu kau dapat kerja di satu tempat. Tempat tu, duit yang kau dapat tu hari-hari kau gunakan untuk survive, untuk anak, bini, diri kau. Aku nak tanya kau, berkat ke? Kalau duit PT-PTN, daripada duit tu lah kau beli buku, beli laptop untuk kau buat assignment, untuk kau belajar. Akhirnya orang yang bagi kau duit tu untuk menaja, untuk bantu kau tak bayar balik duit dia, man. Aku tak nak tanya pasal dosa ke apalah, nanti orang kata aku tunggu agama. Aku tanya kau, berkat ke tak berkat, itu je. Siapa yang sengaja berhutang dan sengaja tak bayar? Faham lagi? Ramai tak gitu? Ramai orang yang berhutang, lepas tu dia tak bayar. Dia akan jumpa Allah pada hari kiamat nanti seolah-olah seorang pencuri. Nabi kata laqiyallahu yaumal qiyamati sariqa. Orang yang tak bayar hutang dengan sengaja, laqiyallahu yaumal qiyamati sariqa, dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat sebagai seorang pencuri harta orang. Ulama bersetuju mengatakan orang yang berhutang tak bayar, dia termasuk makan harta orang secara batil. Minum arak 7 lautan, ampun. Judi 80 tahun, ampun. Pergi kuda, pergi bewok, pergi kera, makan Melaka, ampun. Tapi hutang orang tak bayar, tak boleh. Tak boleh masuk surga, ada perbicaraan.